jemputan pada hari ini yang dihormati Encik Muhammad Rizwan bin Muhammad Mokhtar, 46 tahun bertugas di unit penyelidikan dan pembangunan unit halal daerah Kelang. Latar belakang pendidikan beliau memiliki diploma syariah Islamiah, CJ Pelajaran Malaysia 4 Sanawi, Pusat Pengajian Islam Taman Islam Terengganu. Pengalaman bekerja, bertugas sebagai penyelaras khusus Institut Latihan dan Dakwah Selangor dari tahun 2006 hingga 2010. Pegawai Agihan Lembaga Zakat Selangor dari tahun 2010 hingga 2018. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Unit Korporat Jais dari tahun 2013 hingga 2025. Ketua Unit Penyelidikan dan Pembangunan dan Unit Halal pada tahun 2026. Pengalaman ceramah sembelihan, beliau bertugas sebagai penceramah sembelihan halal di UPM, penceramah sembelihan binatang korban di Masjid Al-Makmur Tanjung Sepat, penceramah sembelihan khusus sembelihan korban Jabatan Agama Islam Selangor, dan pemegang kad tauliah sembelihan. Majlis dengan taksirnya mempersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, kami merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadiran-Mu kerana dengan limpah rahmat dan kurnia-Mu kami dapat berkumpul pada hari ini bagi menjayakan program Kembara Nikah Sembelihan Bersama Semeta tahun 2026. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada pegawai Jais yang sudi hadir bersama-sama kita pada hari ini. Kehadiran Tuan amat bermakna dan menjadi lambang sokongan yang besar terhadap usaha sekolah dalam melaksanakan program berbentuk pendidikan dan penghayatan Islam seperti ini. Hadirin yang dihormati sekalian, program yang dianjurkan pada hari ini amat bertepatan dengan tema kita, iaitu Korban Tanda Kesyukuran Ilmu Teras Kejayaan. Tema ini membawa maksud yang sangat mendalam dalam kehidupan kita sebagai umat Islam dan juga sebagai warga pendidik. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Haji Dr. Taufik bin Muhammad, Ketua SMK Taman Kosas. Yang saya hormati juga Bu Inah binti Miran PK Haliwan Murid, Cikgu Hamidah binti Osman Perongganan Pentadbiran, Cikgu Halimah binti Adam Han Perongganan Curriculum, guru-guru seterusnya, murid-murid, peserta sembelihan yang dihormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merapatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, kita dah sendiri pula lah. Contoh yang Ustaz bagi tadi yang awal tu, di langgar kereta tengok mengelupur, ada lagi Hayatul Mustaqirah. Hayatul Mustaqirah tu haiwan tu meronta, masih hidup kuat. Kamu ambil pisau, ada pisau, sembelih. Boleh dimakan tak? Boleh. Kalau Hayatul Mahbuh, Hayatul Masbuh ataupun dah lemah, kamu sembelih pun darahnya. Nyawa binatang halal dengan memutuskan urat halkum. Kat sini rasa urat halkum urat halkum kat sini, jangan kat sini. Itu dah lain. Okey, urat halkum dan urat maret. Menggunakan alat yang tajam dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ibu. Yang keduanya, sembelih akan menghalalkan binatang halal dimakan oleh orang Islam. Binatang haram tetap haram walaupun disembelih oleh orang Islam. Binatang yang haram apa dia? Khinzir. Lembut sikit kau ni kan. Tengok kawan-kawan dia kata kau ni babi lah. Dia kata khinzir. Kau ni khinzir lah, lembut sikit. Khinzir, anjing, binatang-binatang berbumbu, elang tak boleh. Itu merupakan
binatang-binatang haram dimakan. Walaupun kita orang Islam yang menyembelih kucing, jangan main-main sembelih kucing. Saya pernah tengok orang sembelih kucing kerana aku kesian kena racun. Jiran sebelah marah. Kita makan, masak dan makan. Haiwan tu hidup, tapi kita nak sembelih dia untuk mematikan dia, untuk kita makan, masak dan makan. Okey? Ada perkara yang perlu diikut mengikut syariat Islam yang telah pun ditetapkan. Kalau macam korban, Nabi apa? Yang sebelah anak itu, Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Mungkin itu merupakan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi. Berapa kumpulan? Kita selesaikan cepat. Lambat sebenarnya, lambat masak ni. Cikgu dah lambat masak dah ni. Aku tengok betul-betul. Tengok semua. Okey, pegang dulu. Jangan lupa janji dengan saya. Nampak khusus orang haikal dan mereh. Orang haikal mereh, nampak. Keluar darah dulu. Orang mereh. Relax saluran pernafasan. Selesai. Alhamdulillah. Lihat saya. Saya sudah dikasih. Lepas kepak dia ni, kepak dia. Kita ni kita jangan kecil, kepak dia, kepak dia. Ya, ada elok. Chicken bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Bawa.
ada rezeki tahun depan kalau boleh Dr. kata kita nak jadikan program ini program tahunan untuk kerana sebab awak sudah nak balik saya panggil saudara okay, sebelum kita baca doa saya jemput majlis graduasi dengan anima biasanya tak semua pelajar akan bertugas macam majlis buka puasa itu. Jadi untuk Tingkatan 5 tahun ini dan tahun depan majlis graduasi semua murid Tingkatan 5 akan pergi juga. Pengalaman hari ini awak dah boleh tak buat amali sembelih ayam kambing sendiri? Boleh tak? Jangan sembelih kucing ni. Janganlah sampai putus kepala. Banyak lagi program yang akan menarik yang akan saya buat. Okey, kita jemput. Terima kasih.